Hai kawan-kawan, saya Ain, wartawan TVPSS Sekolah Kebangsaan Cincin. Hari ini 16 Mei 2025, sekolah saya mengadakan sambutan Hari Guru. Mari kita sama-sama saksikan. Jom ikut saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Mula-mulanya, marilah kita bersama-sama merapatkan setinggi tinggi ketukat adat saya kerana dengan limpah rahmatnya, taufik dan hidayahnya, dapatlah kita bersama-sama berhimpun dalam menjadi pengembar barakah ini. Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebagai contoh kepada kami, semoga kami tergolong dalam sahih dengan nilai-nilai kemanusiaan, malah berjaya di dunia dan di akhirat. Semoga jasa yang mereka taburkan menjadi mutiara yang Pertama sekali, marilah kita panjatkan setinggi-tinggi kesucian kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul bersama-sama pagi yang penuh bermakna untuk menjadikan Isa yang salah istimewa dalam bermain di co-curricular. Seterusnya, guru-guru SKTMK yang saya hormati, ahli-ahli tempatnya, kita ada kerjasama yang sangat-sangat erat. Dan hari ini program ini telah dijayakan secara bersama yang dikelolakan oleh PIBG SKTMK. Guru-guru negara Malaysia dengan ini berikrar mendukung terus cita-cita kami menjadi perlembagaan negara. Kami guru Malaysia berikrar dan berjanji mendidik dan memimpin putra-putri negara kita. Pada seri padukan kami tumpahkan setia rukun negara kita, panduan hidup kami semua di bidang pembangunan. Kami tetap bersama membantu membina negara yang tercinta. Amanah yang diberi kami tak persiakan. Apa yang kami janji tunaikan, kami tunaikan. Di bidang pembangunan kami tetap bersama membantu membina negara yang tercinta. Amanah yang diberi
Cikgu, boleh tak kasih sedikit ucapan dan pesanan sempena hari 2000 ini? Terima kasih Ain. Di sini saya Yusmi Zabir Yusof, Guru Besar SK Cincin, mengucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik, khususnya guru-guru SK Cincin, guru pemacu reformasi pendidikan. Itu adalah tema untuk Hari Guru kali ke-54. Jadi saya mendoakan agar semua warga pendidik SK Cincin dapat meningkatkan daya usaha bagi memastikan kemenjadian murid dapat dicapai dan dapat meningkatkan pendidikan digital. Seperti mana yang kita tahu sekarang ni, pendidikan digital merupakan salah satu agenda daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu, selamat Hari Guru. Terima kasih Ain. Cikgu, apa perasaan Cikgu pada hari ini? Oh, hari ini saya rasa amat gembira dan berpuas sekali kerana pertama kali meraihkan Hari Guru di Sekolah Kebangsaan Cincin dan ianya agak meriah berbanding daripada biasa. Terima kasih sangat-sangat kepada warga SK Cincin. Terima kasih Cikgu, selamat Hari Guru. Cikgu, apa perasaan Cikgu pada hari ini? Okey, baik. Terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini seperti yang mana yang kita tahu, hari ini adalah sambutan Hari Guru 16 Mei 2025. Okey, baik. Hari ini cikgu rasa sangat seronok lah, gembira. Cikgu tengok murid-murid pun memberikan kerjasama yang baik. Sokongan kepada guru-guru tu memang fantastik lah. Ya, lagipun kita sambut cuma setahun sekali Hari Guru ni. Itulah yang menyebabkan suasana happening lah untuk hari ini. Terima kasih Cikgu, selamat Hari Guru. Okey, selamat Hari Guru. Terima kasih sama. Awak apa khabar? Khabar baik. Apa perasaan awak hari ini? Saya sangat gembira. Terima kasih. Hai dek, awak apa khabar? Baik. Apa perasaan awak hari ini? Saya best. Okey. Kami warga SK